Okey, actually siapa yang bagi hadiah dekat Hera, okey, ibu tak minta okey. Biasanya memang siapa-siapa yang bagi hadiah dekat diorang ni, ibu mesti akan buat video sebab diorang nak kita buat video. So, sekejap lagi kita buka yang ni, yang kawan Hera bagi. Kita buka lah. Tengok, bagi apa? Ni untuk siapa? Oh, dia dah siapkan birthday kakak punya ni sampai jadi kakak. So, dia kata besok dia nak bagi kakak 10 tahun dah. Hera 10 tahun dah. Okey, hari jadi. Okey, so besok kita akan buka benda ni. Kita akan tengok. Okey, so hari ni sebenarnya diorang nak buka ni, nak buka ni gift kepada siapa? Adik untuk kakak. Okey, sebelum tu ibu nak tanya, tadi kan ada masuk mantu kan? Apa cerita masuk mantu tu? Kata nangis. Kenapa nangis pula? Seram ke? Seram ya. Kakak kata tak seram pun? Gelap ke dalam tu? Gelap. Gelap. Siapa nangis lagi? Dalam tu. Ha. Adik kata adik nangis ke jerit? Jerit dengan nangis. Dekat dalam tu. Betul ke nangis? Tempat dia lama tak? Adik masuk dalam tu lama tak? Lama sikit. Lama sikit. Kakak kata sekejap je. Berlari kan? Tak. Dia Hantu dia hantu sama ke dengan yang kakak kakak ada masuk? ketuk-ketuk. Ada ketuk-ketuk dekat lemari. Lemari? Lah. Lepas tu? Lepas tu Itu yang hitam. hantu tu semuanya manusia dek, kawan-kawan adik je tu. Bukan lah. Dia ada tempat lah. Budak senior je tu. Ada asap-asap. pocong tu pula. Ada pocong. Dia dekat dalam kita. Bumbung. Tunggu, ada pocong dah. Shoot. Macam mana? Shoot. Lepas tu kalau kita pun tolak lah. Okey, itu cerita hantu yang dia dah masuk hari ni ya, rumah hantu. Hari ni kakak, hari Rabu adik. So yang ni ni semalam lagi adik dah buat. Semalam lagi adik dah buat. So dah bagi kakak. So bagi. Cakap apa dengan kakak? Cakap apa? Selamat hari jadi untuk kakak. Okey kakak, jom buka. Ibu pun nak tengok juga apa yang adik buat. Selamat hari jadi kakak. Nama Hera. Umur 10 tahun dah. Okey, hari jadi. Okay, jadi. Yang ni pun tak tahu. Dia apa panggil? Blind bag? Blind bag. Okey, buka lah. Secret. Nak secret. Okey. Oh, dia kena pilih. Apa ni? Common. Rare. Epic. Legend. Legendary. Secret. Dia nak secret. Take. Okey. What? Buka macam tu ke? Wow. Ada ni, okay, buka. Mana ni? Ada surat. Common dulu. Oh, ada. Oh, dalam tu ada barang. So, nak gunting ke? Okey. Oh, dia kena buka macam tu barang. Ya. Okey, actually siapa yang bagi hadiah dekat Hera, okey, ibu tak minta okey. Biasanya memang siapa-siapa yang bagi hadiah dekat diorang ni, ibu mesti akan buat video sebab diorang nak kita buat video. So, sekejap lagi kita buka yang ni, yang kawan Hera bagi. Kita buka lah. Sambil-sambil tu buka lah. Memang ibu akan buat video. Okay. Buka. Hera buka. Hera dapat Pet. pet. Hera dapat pet. Oh, dia nak bagi dekat PKSD nanti nak bagi pet. Okey. Okey lagi? Rare. Okey, rare. Ni terus kan? Oh, buka. Allah, dia buka macam tu Buka apa? Dapat ni. Okey, dekat sikit. Oh, dapat ni. Okey. Epic. Awak buat epic pula. Epic pula. Ada nak Tahu ke dalam dia ada apa? Tak tahu. Agak dah tak tahu. Alright, dia dah tulis tanda tu. Panjang video kali ni ya. Ada bagi. Okay, dapat kad. Ni macam orang bagi tu. Okey. Bagi tu. Orang bagi ni. Dapat secret. Secret. Oh, ada secret dalam ni. Dia kata ada secret. Kita legendary dulu Okey, legendary dulu. Pandailah dia buat. Nanti buat untuk ibu lah. Kita pun nak. Kita ajar. Oh, ajar. Kita suara tanda. Dapat. Apa ni? Ada ni sekali. Dapat ni. Dapat lagi. Kad ni. Dapat kad. Ni sekali. Oh, dapat ni. Yang Ni sekali. Ibu ni sekali. Okey. Okay, tak lebih. Okey, lagi. Last. Jangan Secret. Tak. Dapat ni. Dapat getah. Dapat ni. Ni secret. Tada. Okey, sajalah. Budak-budak kan suka buat benda-benda macam ni. Tapi okey lah kan. Tunggu diorang ni ada duit. Kalau ada duit lah kat tangan diorang ni, sebenarnya duit diorang ni ada je. Okey. Tapi tak boleh pegang. Dia kena simpan dekat akaun. Tunggu dia 18 tahun. Tabung satu, akaun kau satu. Kau ingat apa? Ibu ni nak biarkan kau guna tabung dia sepanjang hayat. Tak ada. Dalam akaun dia setiap kali dia mesti akan masukkan duit. Tak apa. Okey, so yang ni pula. Terima kasih adik. Mesti ni. Terima kasih adik. Adik. Buka ni. Ni ibu buka dengan apa? Sebenarnya tadi dah ada dapat daripada kawannya biskut ke apa ke dia dah makan. So ni ibu tolong buka kan. Sebenarnya dia dah buka kan. Kita ada. So dapat ni. Oh, terbalik apa? Macam ni? Oh, dia macam ni. So ada surat. Selamat hari jadi. Macam kad dia. Bagi kad. Wow. Oh, boleh guna pakai kad ni sebab dia tak ni kan. Dia letak kat dalam.
So, selamat hari jadi Hera. Semoga kita kawan selamanya. Selama-lamanya. Terima kasih untuk jadi kawan aku dari Syafia. Ke Hera. Terima kasih Syafia. Appreciate sangat. Syafia masuk video ni. Syafia masuk video ni. Tapi itulah ibu apa? Mana semua dah tulis guna box ni. Okey lah tu dapat ni. Okey, terima kasih semua yang bagi hadiah adik apa semua kan. Biasanya memang macam itu ya, anak-anak ibu dapat hadiah kata ibu buat video dapat apa kan. Diorang sekadar untuk meraihkan dan orang kata apa, nak appreciate lah pemberian orang. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih for adik, terima kasih for Syafia. Lagi siapa yang bagi diskon tu? Raja. So dia kata ada kawan-kawan dia nak bagi lepas ni. Kita tunggu. Raja pun masuk ni. Tak tahulah kan. Nanti kita akan buat video Kita akan tunjuk lah apa yang Hera dapat. Terima kasih semua. Diorang ni okey je. Dapat sebiji gula-gula pun diorang appreciate sangat. Begitulah dia. Okay, bye-bye. Pandai adik buat. Lepas ni buat untuk ibu. Buat untuk ibu. Birthday ibu.